Assalamualaikum guys. Okay, so kali ni saya akan share untuk video seterusnya berkaitan Digivolve kita punya Digimon lah untuk jadi Chessmon. So tengok apa yang kita boleh claim dulu. Kita claim dapat summon tiket lagi, diamond. Actually we all boleh claim lah every time we all log in. Dia ada dia punya daily punya reward, kita boleh dapat lah dekat situ. Okay, kat sini jangan lupa lah tengok mail pun dia akan ada a few of update. So kalau ada maintenance dia akan bagilah friend or my friend pun you all akan dapat stamina untuk you all punya next adventure. This one, okay. Oh, dekat dulu. Oh, ada reward kita dapat. Okay, next kita pergi untuk kita punya Digimon. Kita pilih kita satu pack friendship shot gift box. Okay, kita gunakan dapat satu apa dia. Oh, mini Kichikiwa. This one HP banyak lagi sini, tapi itulah dia ada zoom juga. Okay, next kita pergi ke Digimon lah tanpa membuang masa. Kita akan Digivolve si Xavier Hakmon mencari Chessmon. Alright, so kita perlukan lagi 3 perfect Digimon Knights ni. So kita kena sacrifice. Ambil ni. Okay, confirm. Let's go. Oh, handsome sah. Bukan Digimon yang favorite juga. So, wow, dia masih di bawah Doraemon, tapi tak apa. Kita mungkin akan habis dia sebab dia adalah max evolve level lah. So, damage dia 3900, Doraemon 4300. Dia punya perbezaan mungkin pada this one pun kena update jugalah. So kita tengok dia punya skill lah. Kalau kita tahu lebih lanjut, attack single target deal 100% damage. Wow. Okay, kita test dia punya recall. Mari kita testing. Ternyata boleh challenge. Okay, tak boleh. Masa dah habis. Okay, sebenarnya untuk kau punya summon ni, okay, untuk Soulstone ni kalau dia ada by daily jugalah, dia punya every time dia ada masa ni. Untuk esok, untuk School Mamon ni esok user Parasimon. So kalau you all nak, you all kena
gunakan diamond ni all lah 100. So boleh tukar lah yang mana ni all. So macam previous video I gunakan 100 diamond untuk War Greymon. So kalau you all nampak kat bawah ni, dia kata guaranteed soulstone every 100 pulls. So kalau you all nak dapatkan 2 soulstone macam video previously yang aku dah buat tu, at least kat sini dia punya current ni dalam 40 atau 50, you all boleh gunakan lah sama tiket kat sini dalam 100. Previous video aku tu 100 tiket, InsyaAllah dapat rezeki, dapat 2 soulstone. So kita testing ya. Marilah mari. Ini arena I don't think so kita boleh defeat. Kita try apa akan berlaku, menang ke kalah. Wow, salah, musuh pun lemah. Kalau musuh yang kuat macam ni, kita tengok dapat ke. So siapa akan attack? Aku chest mode. Okay, previously team aku ni yang akan attack dulu War Greymon lah, sebab speed dia lagi tinggi dah. So bila Desmond dah ada ni, dia punya speed lagi tinggi punya. So boleh nampak lah 1000 kat sini. Kalau nampak level dia ni 108, War Greymon 1007. ok, tu speed dia lah. Next, ni open boleh control by manual sebenarnya fighting scenes ni. So tak adalah you all nak tapi aku nak mudah kerja, malah nak buat auto saja senang. Yes mon, come on. One strike. Jadi boleh lepas lah. Yes, kita cuba teruskan lagi. Ni kita ada jumpa perfect ni. Rata. Ok, so setiap kali dia orang lepas, dia orang akan menjumpa level lagi tinggi lah. Ok, itu sahaja. So kita tengok ni pula untuk ni. Tengok ke sini. Ada. Cuma kita try lawan. Ada Junior Guard ni sistem punya sebab banyak sangat user pakai Junior Guard ni, memudahkan kita untuk main. Wow, sebelum ni War Greymon MVP, sekarang dia semua baik. So ini ada satu. Wow, kita boleh try. Adakah kita akan mampu 16,000 baik. Kita boleh refresh. Nampak Junior Guard. So far Digimon aku tak ada healing lah. Aku kena Digipop Xmon ni jadi healing. Dia support lah, ada kita support buat
damage support punya karakter ni sebenarnya dia tak tinggi. Nama pun support kan, support untuk heal team members. Okay, Shaklong. Okay, claim lah mana-mana yang boleh claim. Dapat apa-apa pun boleh claim ni sebenarnya. Dan lagi 100 sebelum ke next item ni. Macam ni tak ada yang bagus lah, yang bagus macam yang ni dia rendah lah. Yang hijau ni dia upgrade sikit. Ni punya ni HP 90 so bergantung pada background ada juga lah. So I think itu saja untuk video kali ini. Thanks. Next kita akan share macam mana kita dapatkan power yang power. Alright, thank you guys. So kalau mahukan lagi next video, komen lah di bawah. Alright, jangan lupa subscribe, follow and share. Assalamualaikum, bye bye.